Salam Profesor Dr. Santara Sekar Subramaniam selaku Presiden Pertubuhan Konservasi Alam Malaysia. Insiden terkini, insiden di Gunung Liang di Tanjung Malim berdekatan dengan rumah saya juga. Amat sedih. Takziah untuk beliau. Allahyarham mustaqim. Kita doakan beliau dicucuri rahmat. Untuk panduan semua, jangan tinggalkan seseorang di dalam hutan. Sila berada dengan mangsa, berikan motivasi supaya dia tidak trauma atau hilang akal kerana dia rasa sedih. Dan jika naik 10 orang, maka turun pun mestilah 10 orang. Ini adalah tata tertib etika yang perlu diamalkan setiap pengembara pendaki agar nilai-nilai sepasukan, teamwork, utamakan teamwork. Jadi kita pastikan kita bergerak nak mencapai sesuatu, contohnya puncak gunung dan sebagainya, dalam keadaan selamat dan balik dengan selamat. Itu yang kita perlukan. Pastikan semua beretika dan berilmu survival sebelum masuk hutan. Itu yang penting sekali, tips-tips masuk hutan ya. Semoga dipermudahkan urusan.